Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik sebagai pengerusi baharu Perikatan Nasional atau PN menggantikan Muhyiddin Yassin yang meletak jawatan 1 Januari lalu. Pelantikan ini dilihat penting untuk menstruktur semula imej gabungan itu. Penganalisis Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri dari Global Asia Consulting berkata latar belakang teknokratik Samsuri boleh memulihkan imej PN, tetapi penerimaan dalam kalangan agamawan PAS menjadi cabaran. Zaharuddin menambah jika Samsuri gagal menonjol, jawatan pengerusi hanya akan dilihat sebagai kesinambungan pengaruh Presiden PAS, Hadi Awang dan bukannya transformasi sebenar. Mujibu Muiz dari Universiti Teknologi Mara pula berpendapat personaliti dan pengalaman Samsuri boleh menarik pengundi Melayu atas pagar serta mengekalkan sokongan golongan konservatif. Namun, PN perlu menampilkan dasar yang relevan untuk semua kaum. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berpendapat kedudukan PN tidak banyak berubah kerana menarik sokongan bukan Melayu tetap menjadi cabaran besar sama seperti di era Muhyiddin. Samsuri mengumumkan PN akan memperkukuh struktur dan gerak kerja gabungan dengan matlamat menjadikan PN sebagai nukleus harapan rakyat menjelang pilihan raya akan datang. Zahrul Alam, Yahya Syahir, FMT.